Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita ke udara lagi dalam sesi Sembang Tegak. Kita bawakan daripada bilik gelap ini. So pada malam ini saya bersendirian tanpa rakan-rakan yang kebiasaannya bersama-sama. Dek tak dapat bersama hari ini, Syamil juga. Jadi yalah, walaupun seorang, tapi ialah apa yang nak dirisaukan daripada dalam bilik gelap ni kan. Baiklah, kepada para pendengar semua, hari ini kita bawakan satu figura yang baru saja usai dia punya tanggungjawab bercakap, membentangkan usul di dalam PAU 2025 yang baru saja berlangsung. Baiklah, untuk memperkenalkan panel kita pada hari ini, bersama-sama saya Siti Fairuz Osman. Selamat datang Puan. Selamat datang, terima kasih. Okay, saya panggil Fairuz ya. Ya, boleh. Ketua Puteri UMNO Bahagian Gerik yang juga merupakan Naib Ketua Puteri UMNO Negeri Perak. Selamat datang. Baiklah Fairuz, kita terus kepada apa yang Puteri bawa sewaktu PAU 2025. Perak contohnya yang dibawa oleh Fairuz sendiri, iaitu niat dan rasional supaya usul usia puteri daripada 35 dibawa ke 40. Sebelum saya celah dengan benda-benda yang lain, kenapa usul ni dibawa? Okey, pertamanya sebelum saya inilah ke depan, usul ni bukan baru lagi lah. Sebabnya sebelum saya menjadi Ketua Puteri 2 Penggal, saya merupakan Ketua Penerangan Puteri Bahagian 2 Penggal. Jadi daripada zaman saya Ketua Penerangan lagi, zaman saya ahli cawangan biasa lagi, memang usul ni dibawa. Setiap tahun Puteri Cawangan semua bawa. Jadi di peringkat cawangan sampailah peringkat bahagian, seterusnya peringkat negeri, seterusnya peringkat pusat. Jadi usul ni bukan baru lagi, bukan baru tahun ni, bukan baru tahun lepas, bukan Penggal ni, tetapi dah lama. Jadi saya rasa benda ni kita nak minta usul ni dan kita minta kepada pihak parti. Jadi kita bukan minta sebab seronok ataupun sebab kita punya nak pertahankan kuasa kita, tak. Sebenarnya ada sebabnya, sebab kita tahu di peringkat cawangan macam mana susahnya kita bila dah dapat ahli tapi tahun depan dia masuk wanita kan, contohnya lah kan. Jadi sebab kita tahu kekangan di peringkat puteri ni, umur dia yang boleh aktif lah. Kalau di peringkat cawangan sendiri dah berkahwin, dah bekerja, dah habis belajar, baru dia orang boleh aktif dalam puteri. Tapi bila dia orang baru aktif, baru tahun pertama, tahun kedua, tiba tahun ketiga dah masuk wanita, dia akan stop dia orang di situ. Bukan saya nak katakan wanita tak memberi peluang pada puteri, bukan. Memang ada peluang dan memang ada ruang di situ, tetapi di peringkat mereka dia orang baru nak belajar kan, di pihak puteri ni baru nak belajar. Tapi bila kita nak belajar tapi kita di stopkan di situ, jadi masalah sikit lah. So ni memang dah lama. So maksudnya dalam erti kata lain, puteri nak macam pemuda lah, kesinambungan untuk proses pembelajaran bagi peringkat generasi pertama lah, saya sebut generasi pertama di dalam parti tu, kalau boleh biar selaras lah dalam betul. 40 macam tu. Baik, tetapi apa respon Fairuz sendiri apabila selepas habis PAU tu, kita tengoklah 2-3 komentar atau respon, terutama sekali macam Along sendiri, Ketua Puteri UMNO Malaysia, seolah ia tidak mendapat sambutan atau mendapat highlight daripada pucuk pimpinan. Saya tengok yang saya tahulah dan saya rasa pandangan diri saya sendiri, kepimpinan di atas mungkin ada sebab dan kenapa, dan saya yakin perkara ini akan berlaku dan akan dipersetujui. Sebabnya saya tengok kita puteri, kita bukan stop je, kita bukan pertahankan usul ni hanya cakap je, kita buat. Maksud saya contohnya lah macam saya sendiri pengurusi Biro Keahlian kan, kita menggerakkan keahlian Puteri UMNO ni tiap tahun, tiap bulan. Jadi untuk tahun ni pertama kali Puteri Perak dapat tempat ketiga seluruh Malaysia dalam PAU, dalam Puteri Pembinaan Agung Puteri UMNO. Kita dapat nombor 3 lah, keahlian ramai. Jadi saya rasa setiap puteri bahagian yakin dan tahu peranan masing-masing, kita nak tambah keahlian. Kalau contohnya tahun ni kita tambah 1,000 lebih, tapi awal tahun keluar lebih pada tu. Jadi peranan puteri kita nak tambah keahlian memang ada tiap-tiap bulan. Kalau kita tengok cartanya pun tiap-tiap bulan setiap bahagian ada pertambahan. Tetapi bila masuk ke tahun bulan 1 2026 contohnya, dah jadi menyusut disebabkan umur 36 dah automatik masuk wanita. Jadi di peringkat cawangan bahagian bukanlah rasa kata kesal pun stop di situ, tetapi kita nak kepimpinan di peringkat pusat tahu macam mana jerit payahnya kita nak tarik adik-adik ataupun wanita muda ni jadi ahli puteri, tetapi yang keluarnya ramai. Dengan ahli kata, saya kata
puteri bahagian bukanlah sekadar menyuarakan tetapi tak menjalankan, ataupun KPI ditetapkan dalam puteri perak sendiri. Saya pun selalu bercakap dengan dalam mesyuarat bersama dengan kawan-kawan ketua puteri bahagian, KPI kita perlu ada pertambahan setiap bulan, sekurang-kurangnya hampir 10 ke atas lah kan. Jadi kita memang buat benda tu dan alhamdulillah kita menunjukkan, buktikan perkara ini kita lakukan lah. So bagi pihak produksi saya ucapkan tahniah lah sebab dapat tempat ketiga dalam pertambahan ahli tu. Itu sebenarnya satu indikator atau KPI yang tinggi, terutama bagi Puteri Perak. Cuma yalah, kita dah cari orang, tiba-tiba bila beralih tahun ramai yang beralih umur kan. Jadi macam kata lain sia-sia lah apa yang kita buat tu. Betul. Jadi inilah yang sebenarnya suara puteri yang hendak sampaikan kepada kepimpinan. Cuma bagaimana puteri merasakan sekiranya usul ini diluluskan oleh kepimpinan, ia boleh dilihat sebagai satu penyelesaian struktur kepada puteri berbanding tomahan yang ada sekarang ialah ketua-ketua puteri ni nak memanjangkan usia diorang memegang jawatan. Sebab bila umur dah 35, 36 dah tak boleh nak bertanding. Nak masuk kat wanita pun, wanita akan nilai you masih terlalu muda untuk memegang jawatan-jawatan utama di dalam wanita. So macam mana Fairuz melihat benda ni? Saya rasa perkara itu ada yang betul dan tak betul. Saya nak ceritakan pasal yang maksudnya kalau yang betul tu saya tak menyangka lah, ataupun kita tahu bukan tak ada tempat di wanita, tetapi kalau kita tengok bukan kita nak pertahankan kedudukan sekarang ni, kita nak pertahankan di peringkat cawangan tu. Macam mana kesusahan dan kepayahan bila kita nak lakukan mesyuarat cawangan tu sendiri, puteri cawangan. Sebabnya isu mesyuarat cawangan ni banyak berlaku disebabkan kota ataupun korum hadir mesyuarat tu tak ramai. Maksudnya tak mencukupi lah kan. Kita tahu korum 9 orang kan, keahlian 15 orang lah. Jadi keahlian tu cukup. Untuk hadir tu kita tahu masalah sekarang ni kekangan bekerja di luar kan. Lepas tu ada yang dah berkahwin, pindah. Jadi menyebabkan tak boleh mesyuarat puteri cawangan tu. Jadi bila kita nak tambah keahlian, baru tambah 15 ni. Tahun lepas contohnya 20 orang. Tahun ni awal tahun dah jadi menyusut kepada 12. Jadi cawangan tu tak boleh bermesyuarat. Tak layak bermesyuarat. Ya, betul. Jadi saya rasa benda ni bukan disebabkan kita nak mengekalkan ataupun kita nak pertahankan kedudukan di peringkat puteri bahagian tu sendiri. Sebab kita tahu setiap pemilihan kita buka, parti kita buka peluang pada semua kan, mengalalukan siapa pun nak bertanding. Kita tak ada menghalang pun siapa nak bertanding kan, buka laluan nak bertanding. Macam di tempat saya sendiri pun penggal lepas saya tak bertanding, penggal ni saya bertanding. Maksudnya kita ada tempat yang mana yang boleh bertanding, kita bertanding. Tetapi untuk matlamat di peringkat cawangan itu, kita melihat masalah di peringkat cawangan itu ketara sangat bila keahlian puteri itu menyusut ataupun kota untuk kehadiran mesyuarat itu tak dapat dicapai lah. So maksudnya dia lebih kepada kesinambungan untuk hayat puteri di cawangan. Ya, betul. Ya, saya faham. Sebab kalau dah umur, bila kita panjangkan lagi 5 tahun, so lebihan orang untuk jadi ahli puteri di cawangan tu lebih ramai. Ya, betul. Untuk puteri ni lah, setakat inilah ramai yang mengatakan sebenarnya peranan puteri di bahagian dan juga di cawangan tu tak nampak. Selalunya orang akan nampak dia punya ketua puteri bersama dengan top 5 dia punya pegawai. Dan kebanyakan yang berada di cawangan-cawangan hanya timbul apabila tiba musim persidangan cawangan dan juga mesyuarat perwakilan. So macam mana Fairuz melihat benda ni? Kebenaran ni betul, tak betul, atau nak tingkah saya ke? Saya kata puteri macam tak wujud je lah di bahagian-bahagian. Tak semua tempat sebenarnya kan. Saya tengok tak semua tempat dan masalah ini timbul bila ketua puteri cawangan itu ada komitmennya. Maksudnya bukan ahlinya ada, tetapi itulah kita punya sebagai ketua puteri bahagian, kita lah main peranan macam mana nak aktifkan cawangan tu kan. Kalau ketua puteri cawangan tu tak aktif, kita adalah pegang naib dia ke, jawatankuasa puteri cawangan tu ke, ataupun buat grup lain ke untuk maklumkan setiap program dan turun ke cawangan, ahli mesti tahu, ataupun wanita muda di kawasan tu mesti tahu, wawarkan. Maksudnya kita tak ada halangan lah kalau dia sebenarnya terpulang kepada ketua puteri cawangan tu sendiri. Kalau ketua puteri cawangan tu tak aktif,
takkan kita nak biarkan macam tu je cawangan tu kan. Kita buatlah jalan lain. Sebagai puteri bahagian, kita kena fikirkan. Maksudnya kita kena hubungilah ketua cawangan, minta bantuan pada ketua cawangan, ketua wanita, naib dia kan, nak wujudkan, bagikan cawangan tu aktif lah. Dan ada kewujudan puteri di situ. Jadi daripada penjelasan yang Fairuz kongsikan kita, saya tertarik untuk bertanya dua perkara. Perkara pertama, dengan sebegitu banyak pendekatan ataupun kerjasama kita dengan adik-adik di peringkat bahagian, sama ada dia dah jadi ahli ataupun dia belum ahli. Cuma kesinambungan selepas daripada program tu, apa yang puteri buat? Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih lagi dengan program-program yang kita buat, dengan sebegitu banyak tenaga dan wang ringgit yang kita salurkan, kita masih lagi gagal untuk mengembalikan undi muda kepada kita. So, bagaimana Fairuz melihat situasi ini di Greek? Sebagai contoh, ataupun kita boleh membesarkan skop kita mungkin di Perak atau di Malaysia. Okey, bila saya naik Ketua Puteri Perak, saya nak ceritakan tentang skop Perak lah. Di Perak, kita tahu Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita memberi peluang pada pemuda dan puteri lah. Dalam Perak ini, kita ada program besar. Contohnya macam Karnival Mahasiswa Perak kan. Kita puteri bahagian keseluruhan, 24 bahagian, pemuda dengan puteri diberi peluang dan ruang untuk mendekati mahasiswa ni dengan adakan kursus ataupun karnival selama 3 hari 2 malam. Ini dah tahun kedua. Jadi saya nampak pengurusi perhubungan negeri memberi peluang kepada pemuda puteri bukan setakat mahasiswa. Kita ada juga program kamu baru-baru ni kan. Kita pun menjadi sebagai urustia lah, pemuda dan puteri ni diberikan program ataupun khusus lah untuk anak-anak muda. Dan banyak peluang, contohnya macam ngopi, Cikgu Syarani, kita terlibat, pemuda dan puteri terlibat, sampaikan bertemu dengan mahasiswa di Medan. Tahun sebelum ni saya bersempatan lah bersama. Jadi saya rasa dengan percayaan yang MB bagikan pada kami, saya yakin pengurusi perhubungan yakin kepimpinan pemuda dan puteri yang ada sekarang ni boleh melaksanakan program besar di peringkat negeri kan. Jadi seterusnya di peringkat negeri pula, saya nampak tiap-tiap bulan, kalau kita tahulah sekarang ni kita tahu calon Parlimen Greek siapa kan. Jadi alhamdulillah bila Dato' Ashraf ditempatkan di Greek, sebelum diumumkan pun memang beliau sentiasa turun tiap bulan. Jadi bila turun tu memang jadualnya penuh, dan bila jadualnya keluar, memang saya akan panggil adik-adik ini bersama. Jadi bukan setakat itu saja. Maknanya walaupun program bukan melalui puteri, tetapi program ziarah ke Dato' Ashraf bersama penduduk ke, adik-adik YPM ataupun pemuda puteri akan bersamalah. Jadi setiap kampung dan cawangan ni kita ada santuni mereka setiap bulan. Maksudnya kesinambungan dengan peserta-peserta kepada program-program kita tu sentiasa dilakukan oleh puteri lah. Ya, betul. Okey, baiklah. Sekarang ni katakanlah dasar atau usul 35 ke 40 ni diterima. Macam mana Fairuz melihat benda ini tidak akan menyebabkan risiko bottleneck dalam laluan kepimpinan? Sebab kita tahu di bawah ni ada ramai orang sedang mengintai-ngintai jawatan-jawatan utama di dalam puteri. Dan kalau dia diperluaskan lagi peringkat umurnya, orang-orang baru ni dia nak bersaing dengan incumbent ni susah. Sukarlah dia nak cabar Fairuz untuk jawatan Ketua Puteri Bahagian. Jadi ini akan menyebabkan sebenarnya budak-budak yang baru nak naik ni, adik-adik yang baru nak naik, yang mungkin berminat kepada puteri, melihat peluang mereka untuk menerajui atau berada dalam saf kepimpinan itu semakin terhad. Jadi ini mungkin akan menimbulkan rasa menyampah atau malas nak join. Sebab salah satu sebab orang masuk puteri ni, dia bukan nak jadi ahli, dia nak memegang mana-mana jawatan yang boleh untuk menonjolkan diri masing-masing. Sebab masing-masing budak muda sekarang dia masing-masing ada idea. Dia rasa idea dia perlu dibawa, idea dia perlu diketengahkan, pendapat dia perlu diberi keutamaan. So Fairuz rasa macam mana? Sebab saya merasakan bila umur tu dia anjak, dia menghadkan peluang kepada muka-muka baru untuk naik.
Saya rasa tak betul tu. Tak apa, saya tak kisah. Saya tak sebabnya kisah. contohnya Saya macam degree kan. Macam saya cakap tadi, bila kita buka laluan pertandingan, mengalalukan siapa pun nak bertanding. Wak Iman saya sendiri pun bukan datang terus naik pada ke puteri bahagian. Saya datang daripada ahli cawangan biasa. Kan diberi peluang pada JK puteri bahagian, diberi peluang pada penerangan puteri. Jadi macam adik-adik yang lepas SPM yang kita kata kita ada squad OPM ni sebenarnya, yang kita dah ambil dia orang dalam camp A+ ataupun program OK ni, kita dah memang congkir bakat-bakat mereka. Contohnya adik-adik yang pandai pidato, yang biasa wakil sekolah, mereka ni memang kita akan ambil dan beri peluang pada mereka buat program jadi MC kan. Jadi tak semuanya, walaupun yang pandai akademik, tetapi dalam program OK ni kita pilih juga adik-adik kita yang minat bahagian kemahiran. Contohnya dia ada orang kata suara, dia ada geng. Kalau di kampung ni orang kata geng, geng dia kan. Jadi adik-adik inilah sebabnya kita nak pegang mereka, sebabnya dia orang ramai kawan mereka yang kita boleh bagi peluang pada mereka, dan kita boleh sebenarnya adik-adik ni sebenarnya apa yang ada kita tahu dalam MARA ke, kita tahu dalam TVET ni, mereka ni lah menjadi orang kata penyampai kepada kawan-kawan mereka. Sebab sebelum ni kan saya tengok, kalau saya berhubung dengan mereka, kita orang tak tahu pun sebelum ni ada benda-benda macam ni. Jadi bila mereka bersama dengan kami setiap kali program, kita maklumkan setiap apa-apa pun peluang yang ada kan, kita masuk dalam grup, mereka tahu dan mereka akan cari kita lah. Dan ini adalah bukan sekadar kita nak tarik mereka dalam parti, tetapi kita nak memberi peluang apa pun yang ada dalam jua TVET atau MARA, mereka tak lepas lah, maksudnya tak ketinggalan lah. Saya rasa jadi yang pasal peluang pada anak-anak orang muda ataupun yang baru nak ni, tiba kata tak ada peluang dalam kepimpinan bahagian, saya rasa tak betul. Sebabnya untuk makluman, di GRID sendiri, UMNO bahagian GRID, kita ada lantikan AJK bahagian yang umur 30 tahun ke bawah. Kita ada kota. Macam saya sendiri, puteri, kita ada 2 orang. Kita ada 1 orang di Dom Kuala Ulu, 1 orang di Temenggong lah. Jadi ini memang saya rasa bahagian yang pertama, Dato' Aisyah sebut bahagian yang pertama lah, buat maknanya kita memberi peluang pada anak-anak muda duduk dalam JK bahagian. Jadi yang adik-adik kita yang aktif, yang berminat membantu parti, kita tonjolkan, kita beri peluang di dalam bahagian JK bahagian, di dalam UMNO bahagian GRID ni semua ramai orang muda. So untuk pada pendengar sana, mungkin pada ada adik-adik yang baru berjinak-jinak dengan dunia parti UMNO ni, untuk pengetahuan semua, AJK bahagian adalah saf kepimpinan tertinggi UMNO di bahagian, dan GRID memberi ruang, kalau ikut kata Fairuz tadi, ada 2 tempat untuk wanita muda di usia dalam lingkungan 30 tahun ke bawah. Pemuda 2 orang, puteri 2 orang. Alhamdulillah. So maksudnya ada 4 ruang kosong. Dia untuk pendengar semua, AJK bahagian dilantik ni, dia bukanlah ketua puteri ke kan, sebab iaitu yang memang dah ada di dalam saf kepimpinan. Jadi saya rasa ini adalah satu cara atau kaedah yang baiklah di GRID dalam mengekalkan kepimpinan orang muda di dalam saf yang sedia ada. So mungkin boleh dijadikan contoh untuk bahagian-bahagian yang lain. Betul. So bagi tim produksi, kita ucapkan tahniah lah kepada UMNO GRID. Baiklah, selain daripada itu, Puteri, Fairuz, kita nak tanya sikit lah. Puteri selalu dilabelkan dengan gedik. Maaflah saya sebab peranan saya di sini lah, saya akan tanya apa yang orang luar nak tanya kan. Fairuz sendiri merasakan macam mana? Sebab ramai yang berstigma yang macam tu. Kata tagline perkataan gedik tu pun kita tahu waktu PAU baru ni pun ada jurucakap daripada negeri mana yang kita sebut perkataan gedik dan menimbulkan kemarahan puteri-puteri. Saya sendiri pun marah kan. Sebabnya mungkin dia melihat satu ataupun puteri yang di kawasan tu, tapi tak bolehlah menampakkan kepada keseluruhan puteri dalam Malaysia ni kan. Jadi kita merasakan perkataan gedik tu amat kasar, dan saya rasa semua memang peranan. Sebabnya kita tahu kalau jentera pilihan raya sendiri pun kan, kita tahu kan, kita tak tengok kalau tak ada puteri, tak
orang kata apa, Tak ada seri. bukan tak ada seri, maksudnya tak selesai lah kita punya struktur kan. Jadi semua main peranan. Jadi perkataan gedik tu bagi saya macam kita bukan dalam Puteri ni, bukan kita seronok ataupun kita masuk Puteri ni sebabnya suka-suka, sebab nak nama kan. Kita ada tanggungjawab besar. Sekarang ni pun kita tahu Puteri UMNO diberi petugas, pemuda Puteri diberi petugas menjaga pengundi wanita muda bawah 40. Jadi lepas ni memang kita sama. Kita macam contohnya kami di Gerik, kita dah mulakan jejak pengundi wanita muda ni, kita dah gerakkan sama juga macam wanita. Jadi saya kata rasakan perkataan gedik tu tak sesuai lah untuk kami. Dia sebenarnya saya Fairul, kalau dapat berkongsi pandangan lah selaku abang orang kata kepada adik-adik ini. Sebenarnya dia sifat orang muda ni tak kira sama ada dia daripada puteri atau pemuda, tapi pada saya dalam lingkungan 25 ke 30 ni, keterujaan ke semangat dia orang tu akan menampakkan mereka hyper. Dia orang bukan gedik, tapi betul. Semangat untuk dia orang berjuang untuk menonjolkan peranan parti masing-masing, terutama waktu PRK, waktu PRU. Dia memang benda tu akan ada lah. Ya, kan? betul. Style muda, orang muda. Orang muda kan? Orang muda kan, anak muda memang macam tu. Dia memang macam tu. So ini menunjukkan bahawa puteri lah, contohnya Puteri UMNO, dia tidak ada kata orang satu barrier ataupun macam yang terlalu protokol di dalam parti. You bebas. Asalkan masih dalam inline dengan perjuangan tu lah. Betul. Kan. Baiklah. So Fairuz, kita dah tanya pasal dasar 35-40. Selain daripada itu, saya rasa puteri dan perwakilan-perwakilan yang pergi kepada PAU 2025 baru-baru ini sudah semestinya telah mendapat amanat atau amanah yang diberi oleh ayahanda Presiden dan juga barisan-barisan pimpinan yang utama lah. Masalah dia sekarang, kita nampak keterujan UMNO ini waktu PAU tu, tak kira lah puteri ke, pemuda ke, bahagian ke, apa ke, kita nampak gambar-gambar yang meriah apa semua waktu PAU saja. Kesinambungan selepas balik daripada PAU tu, contohnya macam sekarang, selepas seminggu, kita tak nampak. Kita tak nampak adanya AJK bahagian ke, AJK puteri bahagian ke yang menyebarluaskan apa dapatan ataupun hasil ataupun amanah daripada yang amat berbahagia Presiden lah. So adakah Fairul bersetuju dengan saya? Saya rasa tak. Kalau di Perak ni saya nak kongsi sikit lah. Mungkin orang kata kita telah menggerakkan untuk bulan pertama ni, kita ada guideline lah yang diberikan oleh Yang Amat Menteri Besar kepada pemuda dan puteri. Untuk bulan pertama ni kita kena siapkan jentera dan jentera pilihan raya lah, puteri dan pemuda di peringkat cawangan serta PDM. Jadi bulan pertama ni memang nampak macam tak menyerlah, sebabnya kita nak mengukuhkan jentera kita di peringkat cawangan dan PDM. Semua peringkat puteri 24 bahagian kita telah duduk dan kita telah bergerak, dan perkara ini pun kita tak boleh nak wawarkan sebab ni nama pun jentera pilihan raya, belum ada lagi orang kata apa dia punya perasmian yang besar-besar. Jadi untuk puteri memang kita dah bergerakkan, dan alhamdulillah 24 bahagian memang hujung tahun ini memang kita ada senarai semua. Bukan sekadar atas kertas, tapi kita telah minta ketua puteri bahagian berjumpa ataupun mengadakan perjumpaan setiap PDM dan cawangan untuk mengukuhkan lah, maksudnya struktur pilihan raya tu dah ada lah untuk bulan pertama lah. Jadi guideline sampai bulan 4 ini fokus kita untuk jentera serta kita punya pengundi lah. So maksudnya gerak kerja telah ada lah. Cuma biasalah, benda strategi takkan kita nak cerita pada semua orang kan. Jadi adakah puteri rasa puteri Perak sedang bersedia untuk menghadapi pilihan raya yang mungkin kita rasa mungkin boleh tiba pada tahun ni ataupun mungkin pada tahun hadapan? Saya rasa dia orang bersedia dah. Sebab tu bulan 1 ni semua dah lengkap, dan dia kesinambungan daripada retreat pemuda puteri yang diadakan di Jana Baik lah. Jadi kita nampak bila dah ada kita punya retreat ni, semuanya fokuskan tentang pilihan raya lah. Jadi di sana memang kita tunjukkan, kita dah buktikan semua bahagian apa yang kita nak buat di bahagian masing-masing. Sebabnya 24 bahagian ni tak semuanya sama. Apa yang diorang nak buat tak sama dengan Gerik kan. Jadi di Gerik ni kawasan Luar
bandar yang jauh di sana kan. Jadi Grid buat lain, di Ipoh buat lain untuk mendekati anak-anak muda ni. Jadi struktur jentera itu kena lengkap, kena ada. Maksudnya bila dah ada tu maknanya dia orang dah siap sedia lah. Cumanya perlu gerakkan dengan dari segi datanya kan, pengundinya macam mana kita dah kena pasti, ataupun maklumat-maklumat dia orang tu. Jadi saya rasa insyaAllah Puteri Perak dah bersedia lah. Ya, sebab PRK Air Kuning pun kita dah gerakkan lah setiap bahagian untuk membantu di sana. Dan kita tahu setiap PRK dan PRN Puteri Perak ada kan. Pada saya PRK Air Kuning ke atau mana-mana PRK pun dia bukanlah satu KPI atau indikator yang boleh kita guna pakai bahawa kita semakin diterima. Sebab biasanya mana-mana PRK yang berlaku dan keputusannya tidak akan mengubah struktur ataupun mana-mana kerajaan negeri, sebenarnya incumbent yang akan menang lah, kan. Itu kebiasaannya. Okay. Baiklah, sekarang ni Fairuz, selain daripada kesiapsiagaan untuk menghadapi PRU apa semua ni, ada juga penyataan yang mengatakan peranan Puteri bukan sekadar content creator. Sebab Puteri ni dia punya peranan, kalau kita tahu bila tiba PRU ke PRK ke, kalau untuk benda-benda digital ni Puteri lah dibagi. Betul kan? Betul. Jadi selain daripada mengesan data dan segala-galanya, fungsi untuk memenangi di media sosial pun diletakkan di bahu Puteri. Jadi apabila Puteri dicop sebagai hanya sekadar peranan mereka as a content creator, jadi mungkin Puteri rasa tak sepatutnya lah, sebab peranan you all lebih daripada itu. Jadi ini yang dikatakan Puteri sedang membuat pembinaan kepercayaan kepada orang di luar sana, supaya sekiranya ada calon-calon daripada Puteri, ketua Puteri, manalah kita tahu tiba-tiba Fairuz ke calon kan, wallahualam, kita tak tahu sebab ini rahsia Tuhan, kita tak tahu kan. Nak jadi calon ke Puteri? Bagilah peluang orang lain. Jiwa besar. Bagi peluang orang lain. So maksudnya awal-awal dah tolak lah. Kan, sekiranya lah, saya ambil contoh yang dekat Fairuz sendiri lah, sekiranya ditawarkan untuk menjadi calon ke apa, jadi pembinaan kepercayaan kepada pengundi bahawa wanita muda hari ini boleh menjadi pemimpin kamu. So pembinaan kepercayaan inilah sebenarnya yang perlu Puteri lakukan supaya public yakin dan trust. Bagaimana, adakah benda-benda ini adakah dilakukan oleh Puteri dan bagaimana ia diukur? Kita nak tahu juga. Okey, bagi saya kalau kadang-kadang kita takut sebab pengukuran ni penting. Kita betul. Tak nak dia jadi kita shock sendiri. Ya, betul. Kan? Saya rasa kalau yang ada keinginan nak dicalon ataupun tak ada ke, tetapi letak ke tepi tentang calon, kita tahu tugas dan tanggungjawab kita dekati rakyat, turun ke bawah, buat kerja macam biasa kan. Kalau dicalonkan, rezeki Allah Ta'ala tu kita tak nampak kan. Tapi amanat dan tanggungjawab itu penting lah. Jadi bukanlah nak ada calon nanti baru nak turun padang kan. Maknanya kalau Puteri sendirilah, kalau kita fikirkan pasal calon ni tak boleh buat kerja. Sebenarnya bagi saya, itu pandangan saya lah kan. Banyak yang bertanya pasal calon. Saya kata kalau nak cakap pasal calon ni, kita boleh bergaduh. Kepimpinan boleh berpecah. Saya kata boleh kalau kita fikirkan tentang nak bagi menang. Maksudnya kita kena fikirkan tentang bahagian, kena fikirkan tentang parti kita, macam mana kita nak bagi menang. Jadi buatlah kerja. Masing-masing ada peranan masing-masing. Ada AJK Puteri Bahagian, ada AJK Pemuda, ada AJK Bahagian, ketua cawangan, ketua wanita cawangan. Masing-masing ada peranan dan tanggungjawab masing-masing. Saya rasa kalau kita masing-masing laksanakan tanggungjawab kita, siapa pun diletakkan oleh kepimpinan bahagian ataupun pucuk pimpinan, kita terima. Melainkan kita, bukan orang kita lah kan maksudnya. Jadi bagi saya untuk calon ni, saya rasa nombor 2 kot. Kita dulu buat kerja dulu. Maksudnya bila kita buat kerja daripada awal, kalau kita dicalonkan, tak adalah pertikaian di peringkat bawah kan. Maksudnya orang tahu dah, macam dah lama dah buat kerja, jadi orang kenal. Bukanlah kita hanya nampak bila baru dimaklumkan calon baru nampak muka kan. Jadi anak muda sekarang ni bukan menilai dari segi angka umur. Sekarang ni menilai dari segi macam mana kita menerima mereka dan mereka menerima kita.
Jadi macam kataan gedik tu, saya nak sambung sikit untuk apa yang saya cakap ni kan. Sebabnya macam adik-adik sekat OPM ataupun anak-anak muda sekarang ni, kita kena ikut rentak diorang kan. Kalau sekarang ni diorang suka berTikTok, walaupun kita tak suka, umur kita agak dah ni, tapi kita kena jiwa muda lah bersama dengan mereka. Sebabnya kita nak mereka bersama kita. Jadi apa peminat mereka, macam kami di Gerik, kalau susunan program kita tak tetapkan di peringkat bahagian. Maksudnya saya minta Ketua Percawangan ataupun AJK Puteri Bahagian tanya minat adik. Maksudnya tanya diorang suka apa. Kita tetapkan. Jadi kita tahu bila kita ikut minat mereka, mereka boleh ikut kita. InsyaAllah. Jadi Puteri sebenarnya banyak peranan yang Puteri lakukan selain daripada menjaga data, terutama bagi pilihan raya. Tetapi Puteri masih lagi dilihat tidak sama par atau sebaris dengan, contohnya dengan pemuda. Kalau kita tengok pemuda, ketua pemuda ke, sama ada di peringkat kebangsaan atau di peringkat bahagian, dia dilihat lebih outstanding berbanding dengan Puteri. Saya tak juga, sebabnya kalau contohnya di tempat saya lah kan, kalau Puteri ni jaga data je, duduk depan laptopnya, tak juga. Sebabnya contohnya kalau banjir, Puteri juga je turun kan. Kalau PRN, contohnya PRN Kedah hari tu pun kita mengarahkan keseluruhan AJK Puteri, walaupun Kedah paling dekat dengan kita, walaupun diorang ni bukan petugas tetap, saya arahkan semua AJK Puteri turun hari-hari. Sebabnya kita tahu kita nak dekati wanita muda. Contohnya kalau wanita buat JR, wanita pergi rumah ke rumah waktu siang, waktu pagi. Kalau orang anak muda ni banyak bekerja, jadi guideline kita, kita nak dekati mereka, nak jumpa diorang, ikut waktu diorang lah, malam, petang ke malam. Jadi waktu pagi tu kita buat data lah kan. Jadi peranan Puteri ni saya kata menyeluruh. Kalau di peringkat bahagian sendiri lah, Puteri ni buat sama juga macam orang lain, sama juga macam pimpinan bahagian. Ada peluangnya untuk kita santuni anak muda di peringkat sekolah, turun sekolah. Ada banjir, kita turun banjir. Ada juga kalau program kenduri kampung, rewang ke kan, apa korban perdana ke, sama je peranannya. Dan saya melihat duduk dengan data ataupun menghadap kita punya laptop ataupun ni pun bukan tugas kita je. Maksudnya kita pegang penyeluruh lah, dan semua benda kita buat. Dalam kata lain, nak jumpa pengundi wanita muda, kena perempuan muda lah yang pergi kan. Ya, betul. Dia kalau hantar pemuda sekarang, dia macam tak kena lah. Ya, betul. Jadi sebenarnya saya faham peranan dan tanggungjawab wanita-wanita muda di dalam Puteri ni. Cuma sebab mereka bergerak secara senyap kan, kurang diberi publicity. Yang gedik tu yang di highlight. Sebenarnya Puteri ni peranan dia banyak, dan mereka ni dia antara tulang belakang dalam setiap kali pilihan raya. Ya, kalau dulu kita nampak pemuda yang menggantungkan bendera, tiang semua, tetapi mereka lupa kadang-kadang yang menyorong pengundi yang mungkin kurang upaya ke dalam pusat-pusat undi, wanita-wanita muda kita. Yang duduk di barung-barung meraih undi. Tapi mereka ini tidak diketengahkan. Mereka adalah wira-wira yang tidak didendangkan, dan sebab itu kadang-kadang dalam penetapan calon, Puteri selalunya dapatlah seorang ketua puteri negeri yang lekat kan. Walaupun wanita memperjuangkan 30%, mereka lupa Puteri juga adalah wanita. Kan? Jadi bila disebut tentang 30% calon adalah wanita, kebanyakan spotlight atau highlight akan dilihat kepada wanita UMNO ataupun wanita lah di peringkat yang dewasa. Sedangkan wanita-wanita muda ini kebanyakannya tidak mendapat tempat. Contoh yang paling ketara, kita sudah ada beberapa siri PRK yang berlaku. Tidak ada satu pun calon daripada wanita muda. Ini menunjukkan kepercayaan kepimpinan, kepercayaan pengundi kepada wanita muda as a calon belum betul-betul mantap ataupun meyakini. Macam mana Fairuz merasakan? Bersetuju atau tidak dengan pandangan saya? Saya kurang bersetuju lah. Sebabnya kalau kita tengok, betul, tak nafikan tentang orang kata apa, nampak
di media sosial ataupun kita punya peranan puteri ni, mungkinlah media kan, media ataupun setiap puteri bahagian dia punya peranan media sosial dia orang sendirilah. Tetapi daripada peranan puteri, kalau ikutkan macam pemuda, kalau puteri di peringkat kalau pilihan raya tu kita nampak penting juga, bukan sekadar menolak kerusi tetapi mengeluarkan pengundi-pengundi wanita muda di bawah jagaan masing-masing. Contohnya macam di Air Kuning sendirilah, saya nampak dan saya lakukan juga. Bila kita tengok, kena pasti berapa peratus ataupun berapa jumlah pengundi muda yang yakin ataupun yang boleh kita call bila tim unit riskan puteri ataupun call center kita call, yang balik mengundi. Bila hari didik tu kita dapat, kita call mereka on the way balik ke, belum balik lagi ke, kita sendiri pergi jejak mereka sampai ke rumah kan. Maknanya kita sama juga macam JR, macam wanita kan, yang wanita duduk dalam kereta tak pun pergi ke rumah-rumah mencari pengundi bawah masing-masing. Macam tu juga puteri juga. Tetapi waktu hari didik kita tak nampak pun pemuda bersama dululah kan. Tapi sekarang ni bila dah ada wanita dengan pengundi muda lelaki, pemuda kena jaga, puteri kena jaga wanita muda, itu peranan kita sama juga macam wanita. Tetapi 30% yang saya yang dicakapkan tadi tu memang betul, memang banyak lebih kepada wanita. Tak ada jurang kepada wanita muda tu agak nipis. Dan kita tahu macam di Sabah baru ni pun ada calon wanita muda puteri, itu pun kawasan yang kalah tahun BM menang di situ tahun 1990 tak silap saya. Jadi tempat yang risikonya betul-betul tinggi lah, maksudnya tapi dibagi asal ada lah, asal ada. Tetapi kalau kita tengok dia punya jumlah undian ataupun tahap sokongan pengundi muda tinggi di situ. Sebabnya calon tu memang buat kerja daripada awal. Macam saya cakap, dia akan pusing balik, dia akan tengok balik individu tu betul-betul buat kerja ataupun dikenali. Itulah calon ni sebenarnya macam saya cakap tadilah, Wak Imah siapa pun yang ditetapkan ataupun yang diletakkan oleh pucuk pimpinan di peringkat orang muda ni, dia kenal tengok orang ni buat kerja ke kan, ataupun orang ni dikenali ke, memang biasa dah ada ke kan. Itu saya rasa sokongan kepada orang muda ni akan menyelah bila mengundi itulah. Okey Fairuz, kita sentuh sikit pandangan orang muda tentang kerajaan perpaduan pada hari ini. Kerajaan perpaduan tentang stability, sentimen akar umbi, mesej daripada Presiden untuk yang berterusan mengatakan kerajaan perpaduan ini akan dikekalkan selepas PRU yang ke-16. Adakah wanita muda, terutamanya puteri, melihat kebersamaan UMNO di dalam untuk sama-sama di dalam kerajaan perpaduan ini akan menjadi nilai yang positif untuk kita memenangi pilihan raya yang akan datang? Maksud saya, adakah pengundi boleh menerima kita di dalam kerajaan perpaduan ini? Saya nak lihat daripada konteks puteri. Okey, kalau kita tahu, tengok dalam media sosial sekalipun, kalau kita tahu, dengar daripada peringkat cawangan, kalau penjelasan tentang kerajaan perpaduan ni tak diberikan di peringkat cawangan, memang penerimaan tu memang tak terima lah. Orang kata habis kuat sembang kampungnya, menolak lah kan. Tapi kalau penerangan tu jelas tentang kerajaan perpaduan, kita ada perjanjian, kita ada kita dalam kerajaan kita ni, saya rasa dan yakin dia orang boleh terima. Sebabnya kalau kita tengok dalam kerajaan perpaduan pun, dalam kabinet sendiri pun kan, UMNO diberi tempat. Banyak kabinet dalam menteri-menteri atau timbalan menteri dipeluang kepada UMNO. Di peringkat puteri sendiri pun macam saya cakap tadi, penerangan dan penjelasan tu kena sampai ke akar umbi, barulah mereka boleh terima. Dari segi skop puteri, kalau puteri Perak sendiri pun, kalau kita berjumpa dengan ketua-ketua puteri bahagian lain pun, banyaklah berkongsikan tentang ni kan. Selagi tak melangkaui perjanjian yang ditetapkan oleh UMNO Barisan Nasional, kita masih lagi lah pertahankan kerajaan yang ada bersama. Itu daripada segi prinsip dan peranan UMNO di dalam kerajaan. Tetapi pengundi-pengundi di bawah mungkin tidak selesa kalau kita terus bersama dengan, contohnya dengan DAP, dengan PKR kan, untuk membentuk kerajaan yang akan datang. Sebab bagi ahli UMNO ataupun pengundi-pengundi Melayu kebanyakannya yang di luar, diorang nak Perdana Menteri tu dari UMNO.
Ya, tapi kita kena ingat, kita kena tahu kan kita punya kerusi yang menang berapa. Sebenarnya kita atas, kita perlu bersyukur. Sebab kita mengimbau balik macam mana kita kalah dulu. Dan sekarang ni kita ada dalam kerajaan, walaupun kita kalah tetapi kita ada tetap dalam kerajaan. Sebabnya saya yakin bila kita ada rasa syukur dan rasa kita pernah kalah. Dan sekarang ni pun kita bukan menang penuh, tetapi kita rasa kita hebat. Dan sebenarnya bila saya cakap tadi berkenaan kuasa kan, bila kita boleh kalau ikutkan pendirian kita ataupun diri kita, biar jadi pembangkang. Tetapi yang kita merasai, macam saya dah merasai zaman kalah, peritnya saya nak berkongsikan lah sedikit tentang kita mesyuarat cawangan. Waktu zaman kalah tu, kita nak gunakan dewan pun susah. Betul. Surau tak boleh guna, dewan tak boleh guna. Itu yang saya lalui. Betul. Menitik air mata macam makcik yang di kampung. Kita dewan tak boleh pegang, kita ni jadi penjajah ke, Fairuz? Kan kita ni walaupun kita nak mesyuarat cawangan ni, dewan tak boleh guna, surau tak boleh guna. Kami mesyuarat dalam bumbung tengah-tengah tu yang menitik hujan. Saya rasa kita dijajah waktu tu. Sebabnya dia orang nak, sebab kita tak ada, bila kita tak ada kuasa, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi bila saya ada waktu kalah tu, zaman kalah tu, saya dapat rasai semuanya apa yang kemudahan ataupun untuk orang Melayu Bumiputera ni dia ambil sekaligus tu. Saya rasa sekilan lah. Tapi kalau ikut dalam diri kita nak rasa biarlah jadi pembangkang, biarlah semua tu, tapi kita kena kenang balik apa yang berlaku sewaktu kita tidak memegang kuasa. Banyak berlaku. Kadang-kadang itulah emosi menguasai kita, kan. Kita tak dalam politik ni kita tak boleh lah untuk bergantung sepenuhnya kepada fahaman emosi semata-mata. Rasional tu kena ada. Rasional macam Fairuz cakap tadi lah, saya setuju bahawa waktu kita tak ada pegang kuasa tu, kita nak mesyuarat pun susah. Nak pakai dewan tak boleh, nak pakai surau tak boleh, kan. Mesyuarat kadang-kadang dia kalau macam di kawasan-kawasan pendalaman ni ada rumah yang bertiang tu, di bawah tiang tu lah, kan. Mesyuarat bawah pokok pun ada. Kan. Jadi kenangkan pada waktu tu, kan. Mungkin ahli-ahli UMNO yang di luar sana yang mana meluap-luap kononnya emosi dengan kerajaan perpaduan yang ada sekarang, kenapa UMNO bergabung dengan itu, bergabung ini, cuba imbau kenangan-kenangan sewaktu tidak memegang kuasa. Ya, betul. Kan? Dia orang berebut kunci dewan je kan. Anak-anak kita di tadika kemas pun ni nak bubarkan. Jadi saya nampak perjuangan UMNO ni kita banyak kan. Contohnya Felda kan. Saya dulu pegawai serentak Felda, Jabatan Perdana Menteri, 10 tahun dalam Felda. Baik. Dan isu-isu yang berlaku dalam Felda kita bawa ke peringkat atas dan kita santuni masyarakat Felda ni daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita merasai benda ni. Bila benda tu hilang sekaligus, bukan soal jawatan ataupun ni, tetapi tentang kuasa kita. Tak ada apa-apa kuasa, dia orang boleh buat apa-apa. Jadi bila kita duduk di situ, kita rasa itulah kita akan rasa pertahankan. Baik, Fairuz, kita zoom sikit tentang Greek lah, kalau boleh. Baik, pertama saya nak tanyalah Fairuz, selaku ketua puteri bahagian yang mungkin juga kata orang ada peluang dan ruang, mungkin boleh jadi calon untuk parlimen ke DUN ke, tapi kita satu Malaysia kita dah tahu parlimen dah ada orangnya. Okey. Soalan yang pertama, dalam keadaan puteri memperjuangkan usia daripada 35 hingga ke 40, dalam keadaan puteri bersama dengan wanita sedang memperjuangkan kota 30%, tapi kerusi yang ada bagi dekat orang luar. Istilah orang luar ke dalam sebenarnya, bagi saya benda ni PR lepas pun sebut kan, antara kecaman teruk lah pemuda dengan puteri lah, sebab kami menerima kan. Sebab bagi saya diajar daripada bawah. Sebelum saya jadi ahli puteri lagi, saya diajar dulu waktu nak jadi ahli puteri UMNO ni agak sukar, sebabnya keahliannya agak terbatas lah. Maksudnya untuk menjadi ahli puteri pendaftarannya ada maksudnya melalui cawangan kan. Jadi untuk saya tak jadi ahli puteri lagi, memang kita tahu kesetiaan kepada parti, Wak Ima siapa pun pucuk pimpinan tetapkan,
itu kita kena akur, kita kena pertahankan. Itu yang ditetapkan. Jadi waktu pilihan raya lepas, pemuda dan puteri menerima calon yang ditetapkan, calon luar lah kan. Jadi kami, peringkat saya sendiri, saya pegang dengan kata-kata, orang kata apa, yang pegang kita kata kita pertahankan institusi. Kita tahu UMNO ni parti yang mempertahankan institusi. Jadi kita bawa tentang tu dan kita buktikan lah. Jadi bila letak calon luar, kita menerima. Waktu tentang calon penerimaan tu lah boleh kita lihat siapa yang setia, siapa yang langgar institusi, siapa yang ni kan. Jadi saya rasa perkataan calon luar tu dah boleh buang kot. Sebabnya kalau calon dalam pun anak tempatan pun tetapi tak boleh memberi khidmat yang baik kepada masyarakat. Macam sekarang lah kita tengok ahli parlimen Greek kan, siapa anak tempatan tetapi bukan daripada BN. Tak boleh memberikan khidmat yang baik kepada masyarakat, tak boleh menyantuni, tak boleh membantu masyarakat pun. Dia no point, tak guna. Tak guna juga. Jadi kita duk main isu dia orang luar apa semua, tapi yang kita perlukan sebenarnya khidmat. Ya, betul. Kalau dia adalah orang yang boleh memberi khidmat, memberi nilai tambah kepada Greek dalam kes ini, kenapa perlu kita tolak? Ya, betul. UMNO dilihat tidak seperti DAP. Satu-satu benda yang positif tentang DAP ialah kita boleh tengoklah calon-calon mereka kadang-kadang boleh berganti-ganti tempat dan mereka menang. Kan penerimaan mereka. Sebab saya begini Feroz, saya melihat Datuk Ashraf ini sebagai talents ataupun nilai tambah kepada UMNO. Dia adalah calon yang boleh berkhidmat. Tetapi untuk dia menang di Kelantan sangat sukar. Sebab Kelantan ini sudah ada satu stigma atau dogmanya, Kelantan adalah PAS. Jadi Wak Ima, kalau Datuk Ashraf ni hebat macam mana pun, sukar dia untuk tembus di sana. Saya benda ini mungkin tak digemari oleh UMNO Kelantan. Mungkin kalau Mak Husin dengar mungkin dia pun bising kan. Tapi ini adalah satu realiti yang kena diterima. Sebenarnya untuk UMNO tembus di Kelantan sukar. Dan malangnya Datuk Ashraf ni adalah orang sana. Kan? Jadi saya rasa apabila Greek memberi peluang dan ruang, dia bukanlah jadi satu kesalahan. Sebab dia tak boleh semua. Kursi-kursi DUN masih lagi dibuka untuk orang Greek. Cuma saya tertarik apabila Fairuz bercerita tentang ketaatan dan kesetiaan kepada parti tadi. Ashraf kalah pada PRU yang ke-15 bukan sebab pengundi tak bagus ataupun pengundi tak suka dia. Sedikit sebanyak istilah cah keting ataupun caras daripada UMNO Greek itu sendiri berlaku. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Saya setuju. So kenapa benda-benda macam ni berlaku? Kenapa UMNO tidak belajar daripada sejarah-sejarah yang lalu apabila kita kalah, apabila kerana nyamuk seekor kelambu dibakar. Jadi akibatnya akhirnya kita kalah total. Kita tak pegang kerajaan dan kesannya hari ni kita menumpang. Jadi Fairuz rasa macam mana? Macam saya sebut tadi lah, bila kita dah bergegar macam pimpinan agama UMNO, kesetiaan kita kepada parti, semua kita nampak lihat dalam pimpinan agama UMNO. Tetapi bila kata sampainya pilihan raya, calon ditetapkan, waktu itulah menggambarkan kita setia tetap kepada parti kan. Jadi bila kita tak dicalonkan ataupun calon yang kita favourite kita tak dicalonkan, waktu itulah berbunyi ataupun ada unsur-unsur sabotaj. Itu tak dinafikan sebab Datuk Ashraf kalah sikit je, 1377. Sikit sama juga dengan Datuk Ajaz ni di Dum Kalah Hulu. Jadi maksudnya kalau tak ada berlaku cah keting atau boykot atau sabotaj daripada UMNO sendiri, mungkin lah mungkin dia menang. So ini mungkin tuduhan yang berat. Tetapi kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak buktikan tapi kita tahu. Betul. Kita tak nampak bendanya tapi kita bau kan. Jadi mungkin Fairuz boleh teruskan. Di Greek ni kalau pilihan raya lepas viral kan tentang bantahan apa semua tu, wujud benda tu dan benda tu viral dan saya ada. Jadi itu kita nak
tengoklah, kita belajar dan melihat. Kita jangan rasa angkuh, kita jangan rasa sombong. Kita masing-masing ada peranan masing-masing dan kita kena percayalah dengan ketentuan Allah Taala kan. Rezeki kita je calon adalah calon kan. Jadi bila sebut Presiden dah umumkan calon di Greek, Dato' Ashraf, dan sebelum diumumkan pun Dato' Ashraf lepas kalah dia on still setiap bulan turun buat program. Dia terus buat kerja, Kalau saya nak kongsikan sedikit lah di peringkat pendidikan sendiri kan. Baik. Bila Dato' Ashraf melantik saya sebagai ahli lembaga pengarah Yayasan Belajar Marah buat YPM, di peringkat pendidikan sendiri banyak sangat peluang-peluang pendidikan yang kita turunkan kepada anak-anak kita, terutama di peringkat sekolah lah. Jadi bantuan ni di dalam Parlimen Greek ni tak perlu banyak lah kan, tapi ada juga yang sebut pertikaikan Dato' Ashraf menggunakan kuasa beliau menentukan ataupun turun peruntukan. Sebenarnya saya nak jangkal lah benda tu, sebabnya bila contohnya bawah YPM sendiri, bila kita membantu anak-anak dalam contohnya masuk universiti, kita ada bantuan laptop dan untuk yuran kan. Anak-anak ataupun keluarga yang kita bantu ni memang kita akan select ada dia punya LHDN-nya, memang akan select dan diberi keutamaan lah. Sebab kita tahu di Greek ni keluarga yang B40 tu ramai. Jadi yang ramai dan pandai tetapi tak ditempatkan di tempat yang disesuai lah. Jadi bila ada Dato' Ashraf hadir di Greek, banyak peluang terutamanya belajar-belajar ke YTP, belajar luar negara, ramai yang dapat. Dan di peringkat PPD dan sekolah-sekolah pun banyak keistimewaan dan bantuan yang kita turunkan lebih kepada pendidikan lah. Jadi saya pegang kata-kata Dato' Ashraf, pendidikan saja yang boleh mengubah masa depan anak-anak kita. Jadi kita berharap lah Yalah, sekurang-kurangnya kalau ada pendengar-pendengar daripada Greek, saya yakin sebenarnya siri kita ni orang Greek akan dengar ramai lah kan, sebab yang kita bawa adalah tokoh daripada Greek sendiri. Dan saya berharap angka 1337 itu dapat diterbalikkan dan diterjemahkan kepada kita, kepada UMNO lah, dalam PRU yang ke-16. Sebab sebenarnya sayang apabila ada tokoh-tokoh yang boleh memberi nilai tambah, yang boleh bekerja untuk rakyat, tapi kita tolak disebabkan sentimen di orang luar. Sebab sejarah membuktikan sebenarnya Greek ni adalah tempat yang dia menerima sebenarnya siapa-siapa pun yang menjadi calon atas arahan ataupun mandat daripada Presiden. Datuk Tan Lian Ho contohnya, daripada gerakan pernah menang di sana. Dan tiba-tiba seorang bekas ketua pemuda UMNO Malaysia yang kita lihat tokoh lengkap ilmunya daripada sudut dunia dan akhiratnya, kalah di Greek yang memang tempat orang Melayu. Kan? Cina boleh menang di sana, tapi Melayu kalah. So kita ada rasa macam sesuatu yang tidak kena, dan mungkin itu boleh dijadikan sempadan kepada UMNO Greek lah contohnya. Dan mungkin Fairuz boleh bawa suara itu untuk memperbetulkan keadaan. Baiklah, Fairuz, saya nak tanya satu lagi nasihat Fairuz, sebab saya lihat UMNO Greek terutamanya memberi ruang dan peluang kalau ikutkan tadi kepada 4 orang contohnya yang berada di bawah usia 30 tahun sebagai AJK Bahagian kan? Dan belum lagi yang lain-lain yang duduk dalam AJK Puteri Bahagian. Ada ramai orang-orang muda yang diberi tempat di Greek. Tetapi kadang-kadang orang-orang muda ni bila kita beri tempat, dia melebih-lebih. Saya tidak cakap di Greek lah ya. Saya hanya tanya pandangan Fairuz selaku naib ketua Puteri UMNO Perak. Kadang-kadang ada yang kita beri ruang, dia orang melebih-lebih. Dia caras struktur parti, membelakangkan ketua mungkin, membelakangkan setiausaha mungkin kan. Mungkin pandai-pandai pergi jumpa presiden. Kalau yang di peringkat bahagian mungkin pandai-pandai kita lantik dia sebagai JK dilantik, pandai-pandai jumpa ketua bahagian, membelakangkan kita pula sebagai ketua puteri contoh. Apa Fairuz nak nasihat kepada orang-orang macam ni? Sebab sedikit sebanyak sebenarnya individu-individu macam ni akan spark ataupun mencetuskan rasa tidak selesa di dalam struktur organisasi itu sendiri. Ya. Okey, saya punya pandangan lah. Saya bersetuju sebabnya kita
berikan ruang kepada mereka duduk dalam AJK bahagian. Saya nak kongsikan lah, degree ni bukan sekadar 4 orang AJK bahagian dilantik, tetapi kita ada pegawai khas Menteri Besar Perak di DUN Bekalan Hulu kan, yang diberi kepada Cik Salahuddin. Cik Salahuddin juga memberi peluang kepada pegawai-pegawai di bawah dia letak AJK Puteri ada dalam tu, sama juga dengan Wabi Salbiah. Datuk Salbiah kan, dia staff atau pegawai-pegawai Datuk Salbiah kebanyakannya ada puteri, ada wanita kan, ada pemuda. Memang tak nafikan, kita bagi ruang, semua tempat ada. Tetapi bila kita balik pada institusi, menghormati institusi itu penting. Sebabnya macam saya sendirilah, walaupun saya duduk di peringkat YPM ataupun saya ada bersama dengan Dr. Ashraf ataupun kita menjalankan, tapi kita masih ada rasa hormat kepada ketua kita. Sebabnya saya yakin kita ada ketua bahagian, kita ada timbalan ketua bahagian, kita ada naib ketua bahagian, kita ada ketua wanita. Wakimah apa pun sekalipun kita akan berbincang ataupun bertanyakan ataupun tanya pandangan. Tetapi macam yang disebutkan tadi, bila membelakangi itu bukan terbalik pada kita. Sebenarnya dia akan melihat buruknya di situ dan dia akan mencetuskan, dia akan stuck di situ. Rugilah. Dia orang ada orang kata pun ada bakat, ada talent, ada boleh diketengahkan, ada sebab menjadi pelapis. Dia sebab dia sesuatu lah kan. Ada sesuatu. Tetapi bila kita memberi peluang menjangkau pada ketua, dia akan memberhentikan di situlah. Jadi akan menilai. Dia kena maksudnya dia kena lihat dan tahu. Bila direct dengan membelakangkan pun juga, ketua akan tahu. Waimah pun dalam politik ni kita semuanya akan bercakap dan akan bertanyakan. Jadi benda-benda ini akan terbukti dan akan menimbulkan satu persepsi yang tak baik lah. Dan satu lagi kepercayaan. Kepercayaan tu penting. Sebabnya dalam institusi ataupun dalam parti ataupun apa-apa pun sekalipun, percaya tu penting. Sekali kita tak percaya kan, kalau sekali kita percaya ke orang tu, selamanya kita akan percaya. Dan sekali orang memberi membunuh kepercayaan tu, dia akan putus di situ. Lah. So kalau kadang-kadang selain daripada dia membelakangkan organisasi, itu satu hal lah. Fitnah lagi. Fitnah ni kadang-kadang benda yang tak ada diada-adakan. Betul. Benda yang tak betul disebarluaskan. Apabila diulang-ulang-ulang, fitnah akan menjadi benda yang betul. Ya, betul. So sebenarnya benda-benda inilah yang saya rasa UMNO ataupun ahli dia sendiri dah kena belajar cukup-cukup lah kot. Ya, betul. Fairuz pernah kena fitnah ke? Kau boleh kongsi sikit? Politik ni, duduk dalam politik ni kalau tak kena fitnah tu bukan dia lah kan. Tapi satu je saya belajar, bila kita kena fitnah ataupun kita tak buat pun benda tu, saya rasa zaman sekarang ni macam media sosial juga kan. Kita kena tunjuk apa yang kita buat, apa yang kita bantu kan. Kalau kita tak tunjuk apa yang kita buat dan bantu, orang kata kita tak buat kerja kan. Jadi macam fitnah yang disebarkan, kalau kita tak menegakkan ataupun kita tak bercakap mengulas tentang tu, ataupun kita tak mempertahankan yang kita tak buat, saya rasa lama-lama orang akan anggap kita buat. Jadi dalam politik ni saya nampak kita kalau orang UMNO ni pun selalu dalam grup WhatsApp ni lebih pada suka menceritakan keburukan UMNO sendiri kan. Dia tak cerita pun pasal keburukan pihak lawan. Betul. Itu antara benda yang Fairuz cakap tadi yang sebenarnya saya nak petik sikit lah. Kinabatangan baru lepas PRK. Sesuatu yang saya belajar daripada PRK Kinabatangan ialah tentang arwah Bu Mota. Sewaktu hayatnya tak ada yang baik tau tentang dia ni. Meninggal je dia, maaf saya. Baru kita nampak segala-gala yang baik dia tolong orang itu ini. Ini sebenarnya yang tak ada di dalam UMNO sewaktu satu tokoh atau ikon tu hidup. Ya. Apabila waktu hidupnya untuk kita kata orang mengejar, masing-masing mengejar cita-cita dan kuasa, semua buruk. Dan sebenarnya apabila kita bercerita tentang buruk, fitnah yang kita timbulkan, ia bukan merosakkan kepada kita, tapi dia menjadi peluru ataupun bullet kepada pihak lawan untuk lebih mudah menjatuhkan kita. So UMNO sepatutnya belajar daripada benda-benda ni. Kan? Kenapa masih lagi terperangkap di dalam perangai lama lah orang kata. Ya, betul. Sepatutnya kita menceritakan tentang kebaikan ataupun apa yang UMNO buat. Kan? Kalau kita nak
imbas balik apa yang daripada dulu sampai sekarang banyak UMNO buat. Betul. Kan, tetapi kita tak sebut pun kan. Kita akan mencari kesalahan ataupun keburukan individu tu sendiri. Sebab kan? kita suka bongkar aib orang lain supaya orang tu tak bagi calon. Ya. Jadi kita lah yang terpaling suci. Kan? Begitu kan? Ya kan aja. Saya calon ni saya tak berapa suka sebenarnya sebut pasal calon ni. Tu terang saya sebutkan. Betul. Mungkin Fairuz adalah sebahagian daripada yang tak suka benda macam tu. Tapi sebenarnya di luar sana ramai yang memang itulah caranya. Sebab Ya, itu betul. UMNO secara perlahan-lahan dia semakin menyusut dia punya peratus kepercayaan orang kepada UMNO tu sendiri. Baiklah Fairuz, menjelang PRU ke-16 untuk Perak, kita tahu Perak kita cuma ada 9 kerusi, 8 UMNO, ya. Dari segi puteri sendirilah, ya, Fairuz melihat apa sumbangan atau kalau ada benda yang perlu diubah dalam tempoh masa yang terdekat ini untuk orang-orang atau pengundi di luar sana faham supaya UMNO ini boleh kembali mendominasi kerusi di Perak. Apa yang Fairuz boleh kongsikan? Okey, kalau saya tengoklah kan, kalau kita menjadi orang yang pertama ataupun menyuarakan tentang isu-isu rakyat lah. Contohnya macam kalau kita tampak sekarang ni kesihatan mental untuk mental wanita muda tu tinggi, yang maksudnya masalah tinggi lah. Maksudnya Maksudnya gila ke apa? bukan gila, maksudnya macam depression kan. Okay. Sebabnya kita tengok sekarang ni situasi yang berlaku bila mereka ni tak bekerja kan, tak bekerja tetapi ada berkeluarga. Jadi macam suami ke atau keluarga tu kurang pendapatan. Isunya bila permasalahan sekarang ni, bila kita tahu sekarang ni ekonomi pun meningkat kan, keperluan keluarga tu mesti dipenuhi kan, tetapi kalau tak mampu seorang dan benda tu akan menyebabkan masalah rumah tangga berlaku, si isteri lah ataupun wanita muda ni lah akan orang kata apa, ditempatkan ataupun orang cakap apa, masalah yang berlaku antara suami akan cerita kepada isteri lah. Jadi isteri lah, wanita muda ni akan banyak yang jadi depression, masalah anak-anak kan. Jadi saya nampak isu kesihatan mental ni amat ketara lah kalau di wanita muda lah. Yang keduanya, kalau saya nak kongsi sedikit lah tentang saya dan anak istimewa. Okey. Okey, kalau kita tengok anak-anak istimewa autism ni, kalau di peringkat negeri ataupun di bandar, banyak kemudahan yang kita ada kan di pusat-pusat autism ataupun istimewa yang swasta dan kerajaan banyak. Tetapi di luar bandar kita melihat perkara ini bukan sekadar anak-anak istimewa ni ditempatkan di PPKI ni semua sekolah, tak semua sekolah ada lah. Tetapi kalau pusat dalam komuniti lah, PDK lah kan, saya nak berceritakan tentang di Parlimen Greek sendiri lah kan. PDK di Parlimen Greek ada satu di Greek saja kan. Tetapi anak-anak istimewa ni saya pernah menyuarakan dalam Dewan Belia dulu kan. Waktu tu saya pernah menjadi Dewan Belia, di mana mereka ada kat OKU tetapi mereka tak dapat bantuan JKM disebabkan mereka tak sekolah. Baik. Kalau anak-anak OKU di Pengkalan Hulu lah contohnya kan, sekolah hanya ada PPKI, tetapi PPKI ni dia perlu diselect ataupun dia orang diterima kalau mereka ini adalah dia punya kriteria dia dan kebolehan mereka lah yang boleh menyelesaikan diri ataupun dah sekolah. Bila tak ada PDK di daerah-daerah tertentu, mereka ni tak sekolah. Jadi banyak anak-anak istimewa kita tengok sekarang ni lahirnya normal, tetapi autism tu bila berlaku, banyak kan anak-anak kita disebabkan gadget kan. Jadi bila kita tengok, kita santuni, kita beri bantuan ke rumah-rumah ni, banyak kita tengok anak-anak istimewa ni dikurung kan. Jadi bila saya tanya dapat tak bantuan JKM, tak dapat. Kat OKU ada kat OKU. Nak dapat kat OKU ni pun agak sukar dia punya birokrasinya lah di setengah-setengah daerah lah kan. Saya tengok bila dah dapat kat OKU ni pun tak dapat bantuan disebabkan syaratnya perlu bersekolah. Jadi kerajaan boleh melihat balik lah kan. Anak-anak OKU ni betul dia nak dapat bantuan disebabkan perlu bersekolah. Tapi kena melihat juga kawasan-kawasan daerah ni ada tak tempat sekolah yang khas untuk anak-anak istimewa ni lah. Contohnya macam di Pengkalan Hulu tak ada PDK. Kita hanya ada PPKI, sekolah rendah kan, dengan swasta ada satu baru buka kan. Jadi
Swasta ni tengok kemampuan keluarga pula kan. Jadi dah masuk PDK pula ada syarat juga. Jadi kita kena tengok, melihat masalah keluarga wanita-wanita muda ni banyak timbul disebabkan kekangangan macam itulah. Jadi emosinya terganggu disebabkan macam ni kan. Jadi kalau kita UMNO diberikan tempat dan kita menyuarakan tentang apa masalah rakyat, kita membantu dari segi pendidikan pertamanya, dari segi kesihatan, dari segi kerjaya, peluang pekerjaan dah tentulah kan. Kalau sekarang ni TVET banyak peluang kan, kita lah menjadi orang yang pertama ataupun menjadi pahlawan lah. Maksudnya orang yang pertama yang mewawarkan kepada adik-adik, mereka ingat kita. InsyaAllah mereka ingat kita. Dan tadi pun saya sempat datang tadi sebelum masuk sini, saya sempat menyampaikan bantuan laptop kepada seorang mahasiswa daripada Greek masuk IPG dan dalam keluarga B40 lah. Itu antara, dan saya tanya, ingat tak Kak Fairuz? Ingat katanya kan. Kita pergi bersama. Jadi benda-benda macam ni kita rasa kalau kita ada benda yang kita satu ni, walaupun sekecil bantuan, dia orang ingat kita. So Fairuz, sedar tak sedar kita sudah sejam lebih bersama. Dan dalam siri kita berbual bicara ni, nampak sebenarnya Puteri Greek aktif di bawah pimpinan Fairuz sendiri dengan mengutarakan saranan, cadangan. Saya suka tentang anak istimewa tadi, tentang PDK, tentang lebihkan lagi pusat-pusat yang pusat-pusat rehab contohnya di Greek. Dan saya yakin sekiranya Greek memilih Dato' Ashraf, insyaAllah di bawah MARA saya rasa ada dana-dana untuk kita memperbanyakkan itu. Dan sekiranya Datuk Salbiah contohnya diberi peluang lagi, dia juga merupakan pengerusi kebajikan untuk negeri Perak, limpahan ataupun nikmat yang akan didapati, yang akan diperoleh itu sudah semestinya lebih kepada orang di Greek lah. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujungnya Fairuz. Jadi saya beri ruang dalam 2 ke 3 minit untuk Fairuz sampaikan mungkin kepada adik-adik yang di luar sana yang sudi mendengar podcast Sembang Tegak ini, mungkin mereka melihat ada ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan Puteri, untuk mungkin Fairuz sendiri pun boleh memperpanjangkan kaedah-kaedah Puteri di Greek mungkin ke bahagian-bahagian yang lain, sebab Fairuz juga merupakan naib ketua Puteri Perak kan. Jadi saya beri ruang dalam 2 ke 3 minit untuk Fairuz sampaikan apa-apa kepada adik-adik dan juga pendengar kita di luar sana. Okey, saya cuma nak cakap tentang walaupun kita dalam Puteri, kita tidak adalah gate lain lah. Maksudnya tak ada halangan untuk menerima mana-mana walaupun dia bukan ahli Puteri, dia tetap wanita muda ataupun belia-belia. Sebabnya kita tahu, macam saya sendiri bersama dengan belia lama kan, bukan dalam Puteri saja, dalam belia. Bila kita untuk adik-adik dia di luar sana, aktif lah. Jadi masuklah mana-mana badan NGO. Sebabnya dengan adanya kita masuk dalam badan NGO ni, kita tahu dalam diri kita, kita akan nilai diri kita mampu dalam sukarelawan contohnya kan. Kita akan tercetusnya dalam diri kita akan rasa kita nak bantu orang. Bila kita rasa kita nak bantu orang tu, bila kita dapat bantu orang tu, kita rasa seronok. Kalau ikut penat tu, dalam kehidupan seharian kita memang nampak penatnya, kejap sana kejap sini. Tetapi bila kita dapat bantu, itulah kepuasan diri kita. Walaupun kita tak dapat bantu dengan RM1, tetapi kita dapat bantu dengan, kita bantu dengan apa pun, khidmat apa kita semua. Kan maklumkan kepada adik-adik kita kalau ada peluang-peluang dalam TVET, dalam MARA, dalam apa-apa pun kerajaan negeri yang ada sekarang ni banyak. Dalam kita tahu Perak pun banyak bantuan-bantuan yang ada dalam Perak. Dan saya yakin adik-adik di luar sana dapat bersama dengan kami. Kita tak ada menilai mereka dengan luaran. Banyak juga adik-adik kita yang kejayanya, hiburannya banyak, yang kita kata apa, masing-masing yang ada minat dan peluang masing-masing. Tetapi bersama dengan kami tak ada menghalang lah. Maksudnya minat mereka kita mengalu-alukan. Kita bersama dengan Puteri pun sekarang bukanlah buat program ikut kehendak Puteri kan, ikut kehendak adik-adik. Tetapi yang pentingnya satu matlamat kita, suara mereka kita bawa
apa yang isu ataupun usul apapun masalah-masalah yang di kawasan kita dapat ketengahkan dan dibawa ke atas saja. Baik, terima kasih kepada Siti Fairuz Osman, Naib Ketua Puteri UMNO Negeri Perak yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO Greek. Sudah 2 penggal beliau di sana. Bagi pihak produksi, kita mengucapkan terima kasih kepada Fairuz sudi datang berkongsi tentang pengundi-pengundi atau wanita-wanita muda ini di dalam konteks puteri di Perak terutamanya. Kita banyak sentuh tadi tentang harapan, tentang peranan puteri itu sendiri, tentang gerak kerja, tentang Perak untuk menghadapi PRU ke-16, dan kita juga sentuh sedikit tentang pengurusan dan juga senario politik di Greek. Jadi saya bagi pihak produksi mengucapkan terima kasih. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Fairuz. Kita juga melihat Fairuz sebagai salah satu ikon wanita muda di Perak yang mungkin boleh dilihat oleh kepimpinan ataupun diberi peluang. Kita tak tahu peluang apa yang akan datang. Peluang ni ada macam-macam kan, walau macam mana pun. Terima kasih sekali lagi. Selamat pulang ke Greek. Difahamkan selepas ni akan bergerak balik. Kan, hati-hati dalam perjalanan. Baik, kepada semua para pendengar, kita berakhir di sini dulu. Semoga kita akan bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang daripada Sembang Tegak. Di sini tidak ada yang kita sembunyikan. Kita akan tanya terus terang. You suka, you jawab. You tak suka, you diam. Tapi kita akan tanya bagi pihak rakyat perkara yang jarang-jarang ditanya orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.